kepada semua warga UiTM. Baiklah, tanpa membuang masa, dijemput Prof untuk menyampaikan taklimat beliau. Sekiranya ada pertanyaan, tuan-puan boleh type di ruangan chat untuk dijawab oleh penceramah kita nanti. Dipersilakan Prof. Okay, Assalamualaikum. Clear kan dengar saya? Yalah. Okay. Okay. Terima kasih yang respon. Pertama kali, saya nak ucapkan terima kasih kepada Jabatan Pembangunan Tubuh Manusia Hospital Al-Sultan Abdullah UiTM yang menjemput unit pencegahan dan kawalan infeksi hari ini untuk berkongsi sedikit maklumat. Tajuk yang akan saya kongsikan hari ini ialah jangkitan Nipah. Yang saya rasa semualah dah well aware dalam masa seminggu ni, 2-3 hari ni, ada sajalah maklumat terkini berkenaan jangkitan Nipah yang kita dengar, sama ada dari saluran utama ataupun daripada saluran sosial media dan sebagainya. Okay. So, tanpa membuang masa, saya akan mula. Cumanya sebelum tu saya nak bagi sedikit disclaimer lah. Perbincangan saya ni mainly-nya dalam slides tu dalam bahasa Inggeris, tapi saya akan buat penerangan sebaik mungkin dalam bahasa Melayu, insyaAllah. Okay. So, seperti yang kita kata tadi, dalam 2-3 hari kebelakangan ini ada sajalah berita-berita berkenaan dengan jangkitan Nipah yang kita dapat daripada KKM lah specifically, ya. Okey. Ini adalah flow kepada perkongsian saya pada hari ini. Mula-mula tu nanti saya akan kongsi sedikit lah berkenaan dengan penyebab kepada jangkitan ini, iaitu virus Nipah ataupun short formnya NIV. Saya akan bercakap sikit berkenaan dengan perumah kepada virus ni. Okay, siapa-siapa yang tak familiar dengan term perumah ataupun host, nanti kita akan tengok sama-sama. Lepas tu kita akan tengok cara-cara virus ini berpindah daripada habitat asalnya ataupun perumah asalnya kepada perumah-perumah yang lain. Seterusnya kita akan tengok serba sedikit pathogenesis tu, maksudnya apa yang terjadi dalam badan manusia apabila virus ni berjaya masuk ke dalam manusia. Lepas tu kita akan tengok apakah simptom-simptom yang seseorang tu boleh dapat apabila mereka dijangkiti dengan virus. So, apa clinical manifestation mereka. Dan biasanya apa akan terjadi pada mereka, morbidity dan mortality daripada jangkitan Nipah ni. Kita akan tengok juga maklumat terkini dalam outbreak Nipah, wabak Nipah, dan macam mana kita boleh mengurus jangkitan ataupun wabak ini. Okay. So, di sebelah kanan tu kita boleh nampak itu adalah gambaran virus tersebut.
So gambar ini diambil dari satu ujian yang kita gunakan, kita panggil elektron mikroskopi. So ini adalah antara virus Nipah yang paling awal sekali yang di-isolate ataupun dikenal pasti daripada salah seorang pasien Nipah dari tahun 1999. So gambar ini adalah salah satu gambar yang telah diterbitkan dalam salah satu jurnal yang paling awal merekodkan penyakit Nipah bukan sahaja di Malaysia tapi buat pertama kalinya di seluruh dunia. Okay, so sekarang kita akan move on. Bercerita sikit lah pasal Nipah virus ni. Pertama kali saya nak kongsi ni, Nipah virus ni menyebabkan penyakit zoonosis. Zoonotic transmission. Zoonosis tu maksudnya zoo. Semua orang tahu kan zoo tu apa? Zoo tu maksudnya haiwan lah. So zoonotic tu maksudnya penyakit ini dipindahkan daripada haiwan kepada manusia. So itu maksud zoonotic. Perumah asal virus ini ialah pets ataupun kelawar buah. So ini adalah memang virus ini hidup dengan jayanya dalam kelawar-kelawar ini tanpa menyebabkan apa-apa penyakit kepada kelawar ni. So ini perumah semula jadi, natural host. Nipah ini boleh juga dipindahkan ke intermediate ataupun amplifying host. Contoh-contoh haiwan yang boleh menjadi intermediate atau amplifying host ni contohnya seperti khinzir, kuda, anjing, kambing, dan beberapa juga haiwan-haiwan mamalia yang lain. So dan kemudiannya daripada situ juga boleh dipindahkan kepada manusia, iaitu apa kita panggil sebagai dead end host. Dalam manusia, Nipah boleh menyebabkan kepelbagaian simptom. Ada patient, kita tak panggil patient lah, sebab ada orang yang kalau Nipah ni masuk ke dalam badan dia, dia tak ada apa-apa simptom. So apa yang kita panggil term dia sebagai asymptomatic. Ada yang tak ada simptom pun, boleh. Ada yang simptom dia sangat-sangat sedikit. Contoh-contoh simptom ni saya akan bincangkan sebentar lagi lah. Ada yang simptomnya tak berapa mudarat, ada yang severe, ada yang sangat-sangat kritikal. Dalam bukan saja dalam manusia, dalam haiwan lain yang dijangkiti pun begitu juga. Ada khinzir yang mungkin tak berapa teruk simptom dia, ada khinzir yang akan mengalami penyakit yang sangat-sangat kritikal. So Nipah virus Nipah ni buat pertama kalinya dikenal pasti selepas ada outbreak penyakit di kalangan penternak-penternak khinzir di Malaysia pada tahun 1998. Outbreak ni sebenarnya bermula di satu kawasan di Ipoh ni, di Tambun, Ipoh. Itu ladang khinzir yang pertama yang merekod wabak ini. Dan kemudiannya beberapa ladang khinzir yang lain di Selangor dan juga yang paling terbesar ialah di Negeri Sembilan. Dan salah satu kawasan yang paling utama terjejas dengan wabak ini ialah satu kawasan dipanggil Kampung Sungai Nipah di Negeri Sembilan. Dari sinilah dapatnya nama virus ini.
virus Nipah. Okey, outbreak tersebut bermula pada tahun 1998 dan mengambil masa beberapa bulan jugalah, 10 bulan, 8 ke 10 bulan begitu, dan berakhir lebih kurang dalam bulan April tahun 1999. Okey. So seperti yang saya sebut tadi, 3 negeri di Malaysia yang terkesan oleh wabak Nipah ini. Dan bukan sahaja Malaysia, kita ekspor juga ke Singapura. Bukannya kita ekspor air je, kita ekspor juga Nipah virus ni ke Singapura pada masa itu. So Singapura pun ada bukan sahaja cases of Nipah, jangkitan Nipah, malah ada juga kematian di kalangan warga negara Singapura pada masa itu. Okey. So ini adalah keratan berita dari Center for Disease Control, Morbidity and Mortality Weekly Report yang bertarikh 30 April 1999. So ini adalah berita official terakhir lah yang CDC keluarkan berkenaan dengan outbreak ni, yang berkenaan dengan outbreak di negara kita ni. Nipah adalah salah satu penyakit yang disenaraikan dalam apa yang kita kenal pasti sebagai a notifiable disease. So maksudnya sesiapa yang suspek tak semestinya confirm, walaupun kita suspek ada patient yang nampak seperti ada Nipah encephalitis, kita kami di bahagian kesihatan perlu memaklumkan kepada Kementerian Kesihatan. So ni Nipah virus ni, Nipah virus encephalitis Nipah. Okey. Saya dah sebut tadi yang virus Nipah ni ialah virus yang habitat semula jadinya ialah fruit bats, ataupun kelawar buah. Okay. So ini map ini, peta inilah menunjukkan distribution wabak Nipah sejak tahun 1998 sehingga sekarang. Okay. So di bahagian selatan India, bahagian border India dan Bangladesh, Malaysia dan Singapura, dan juga Philippines. So ini adalah kawasan-kawasan yang pernah mengalami wabak Nipah. Okay. Dan yang merah ni, dan yang kuning tu semua ialah di mana kawasan-kawasan di mana fruit bats ataupun kadang-kadang ada juga dipanggil sebagai flying foxes, habitat normal mereka. So semua ni, semua kawasan kuning ni. Jadi outbreak Nipah ni tidak semestinya lah di masa akan datang tertakluk kepada kawasan-kawasan yang merah ini sahaja. Sebab Nipah virus itu berada di kesemua kawasan-kawasan yang kuning ni. Okay. Okay. So saya disebut tadi berkenaan dengan perumah semula jadi, natural host, perumah perantara ataupun intermediate host,
dan juga dead end host iaitu human. Okay. So ini adalah petikan yang saya ambil daripada jurnal yang dipublish pada tahun 2 tahun lepas, 2024. Okay. Ini menunjukkan schematic diagram of bagaimana virus ini berpindah daripada satu haiwan ke manusia ataupun daripada satu haiwan ke haiwan yang lain dan seterusnya kepada manusia. Okay. So virus boleh hidup dalam kelawar buah seperti yang saya sebut tadi, dan dia tidak boleh boleh menyebabkan tak menyebabkan apa-apa penyakit kepada kelawar ini, dan virus ini boleh keluar daripada kelawar ini melalui air liur, air kencing dan juga darah. Okay. So apabila kelawar ini minum air nira daripada pokok kelapa ataupun pokok palm, dan manusia pula lepas tu minum daripada minuman yang sama, mereka boleh dapat jangkitan nipah directly dari cara yang berkenaan. Okay. Ini yang terjadi, kebanyakan kes yang terjadi di India dan Bangladesh sejak tahun 2001 sehinggalah sekarang. Okay. Inilah cara utama. Tapi di Malaysia dulu, masa yang outbreak yang saya sebut tadi, between 1998 dan 1999, cara pesakit-pesakit dapat nipah virus ialah melalui direct contact ataupun droplet daripada khinzir. So ini kebanyakannya penternak-penternak khinzir lah yang affected dengan outbreak di Malaysia dan Singapura tu. Di Philippines pun ada juga outbreak yang itu berkait dengan mulanya outbreak di kalangan kuda, dan lepas itu dipindahkan kepada manusia. Okay. Daripada ketiga-tiga lokasi ini, seperti yang saya sebut tadi, di Malaysia dah tak ada outbreak dah. Itu je lah satu yang di antara 1998 ke 1999. Dan di Malaysia tidak ada jangkitan dari pesakit yang dijangkiti nipah kepada pesakit yang lain. So tidak ada jangkitan dari manusia ke manusia, human to human transmission tidak ada. Okay. Tapi dalam outbreak di India, Bangladesh dan Philippines sudah bermula jangkitan dari manusia ke manusia yang lain, human to human transmission. Okay. Alright, so ini ialah cara virus berpindah daripada satu animal ke animal yang ke binatang ke binatang yang lain dan juga akhirnya ke manusia. Okay. Sedikit mengenai apa yang berlaku di dalam badan manusia setelah virus ini dapat masuk. Okay. Ini adalah virus, maaf Rajah ni agak sedikit busy tapi saya akan cuba memudahkan. So ini adalah virus. So seperti yang saya sebut tadi, virus boleh masuk ke dalam manusia melalui saluran pernafasan, okay, ataupun melalui saluran pemakanan. Okay. So manusia sama ada akan makan buah contohnya yang telah digigit oleh kelawar, ataupun air yang mengandungi air kencing ataupun air liur kelawar tersebut.
ataupun manusia boleh juga menghidu melalui saluran pernafasan virus tersebut. Okay. So melalui kedua-dua cara ini, virus tersebut akan masuk ke dalam salur pendarahan, salur darah manusia, menyebabkan septisemia. Septisemia ni maksudnya ada kuman lah di dalam sistem perdarahan. Ya. Daripada darah tu pula, seperti yang kita tahu lah, darah boleh pergi ke mana-mana juga organ dalam badan kan. Okay. So virus dalam darah itu boleh pergi ke dalam sel otak, sel paru-paru, sel buah pinggang dan sel-sel lain. Tapi yang paling utama ni adalah dua organ ni ya. Otak dan juga paru-paru. Okay. So dia punya simptom dan sign dia juga pun kebanyakannya berlega-lega dengan efek virus tersebut kepada otak dan paru-paru. Okay. Apabila seorang tu dijangkiti oleh virus Nipah, dia biasanya tak terus sakit. Ada apa yang kita panggil sebagai incubation period. Incubation period tu maksudnya mungkin dalam 4 ke 14 hari itu pesakit tersebut takkan ada apa-apa simptom ataupun tanda-tanda jangkitan. Ya. So dalam masa 2 minggu tu dia boleh je berjalan ke mana-mana sihat walafiat, boleh bekerja, boleh datang UiTM, boleh clock in, boleh clock out. Okay. Tapi biasanya dalam masa 2 minggu tu dia akan start. Dia akan mula tanda-tanda. Jadi tanda-tanda sakit jangkitan Nipah ini ialah demam, sakit kepala, sakit-sakit sendi, sakit-sakit otot, myalgia ni ya, sakit otot, muntah, sakit tekak, yang severe sikit sesak nafas, susah nak bernafas. Okay. So selalunya yang agak mild dan moderate ni dalam masa 2 minggu tu dia boleh sembuh. Okay. Tetapi ramai antara pesakit-pesakit yang dijangkiti Nipah ni yang mengalami keradangan kepada sel otak. Okay. Ini kita panggil sebagai encephalitis. Okay, ingat tadi list and notifiable disease yang saya share tadi kan? Viral encephalitis yang disebabkan oleh Nipah. Ingat kan? Okay, so ramai pesakit yang dijangkiti oleh virus Nipah ini akan mendapat keradangan kepada otak. So tanda-tanda mereka yang mendapat keradangan otak ialah contohnya seperti kekeliruan, mengantuk yang amat sangat, drowsiness, dan juga sawan. So ini adalah antara simptom-simptom yang pasien ataupun pesakit yang ada keradangan otak boleh dapat. Okay. Selalunya pula tak lama selepas itulah pasien yang ada encephalitis ni akan menjadi koma dalam masa 1 ke 2 hari saja. Dia boleh jadi koma. Okay. So apa kesudahannya bagi mereka-mereka yang mendapat Nipah viral encephalitis ini? Mereka boleh sembuh, ada yang sembuh, yang sembuh
dengan sempurnanya, ada. Ada juga yang sembuh tetapi mereka sembuh tapi masih ada tanda-tanda encephalitis tu dengan kadar yang agak lama. Maksudnya mereka masih akan ada sawan on and off dan sebagainya. Tapi ramai di antara mereka yang sebenarnya akan meninggal dunia. Okey. Nak tahu ramai ke tidak yang meninggal dunia? Mari kita tengok. Okey. Ini adalah penerbitan dari tahun 2024, 2 tahun lepas. So mungkin tidak berapa tepatlah akan ada penambahan lah kepada nombor-nombor ini. Sebab publication penerbitan ini dari tahun 2024. So dari 1998 sehingga 2024, lebih kurang 25 tahun gitulah all together ada lebih kurang 700 kes. Okay. Lebih daripada separuh daripada kes Nipah menyebabkan kematian. Almost 60%. So maksudnya daripada 100 orang yang ada kes, 60 akan meninggal dunia. Okay, lebih separuh lah. Tapi itu keseluruhan, global, globally. Tapi kalau kita fokus kepada kawasan-kawasan outbreak yang berkenaan, yang macam saya tunjuk awal-awal tadi dalam kawasan merah tu kan, tak semuanya sama lah. Okay? So kita mulakan dengan tempat kita, Malaysia, dari tahun 1998 hingga 1999, kita ada almost 300 kes, kita ada 109 kematian. Okay? So about 40% fatality rate. Okay? Kalau outbreak di Malaysia. Antara kes-kes yang kita ekspor ke Singapura, ada 11 kes semuanya, ada 1 kematian. Kes fatality less than 10%. Okay. Tapi kalau di India dengan Bangladesh, England dengan Bangladesh ni kalau kita nampak kat situ sejak 2001 almost setiap tahun kes tak banyak tapi akan ada small outbreaks almost setiap tahun. Mungkin ada 2-3 kes setahun. Dia tak banyak. Kita panggil mini outbreaks, tapi dia berterusan kalau di India dengan Bangladesh ni. So sepanjang lah daripada 2021 ni sampai 2023 di India, tapi di Bangladesh juga. So boleh nampak kat sini kalau dekat India dengan Bangladesh ni fatality rate dia sangat-sangat tinggi, melebihi 70%. Okay? So, alright. Saya share sedikit, ini adalah snapshot daripada website World Health Organization. Siapa-siapa pun boleh tengok ni lah, boleh akses page website WHO ni. Ada satu dedicated page di mana WHO akan listkan ke semua outbreak yang berlaku di seluruh dunia. So ini saya just ambil snapshot outbreak pada tahun 2025. So boleh nampak kat situ kan? Disease outbreak pada 18 September 2025, Nipah virus di Bangladesh. Okay. Pada 6 Ogos 2025, Nipah virus di India. Okay. So boleh nampak di situ So itu bukanlah benda yang baru wujud tahun ni. Kalau di India dengan Bangladesh tu dah biasa dah. Hampir setiap tahun mereka akan ada outbreak sebegitu. Mungkin tak banyak kesnya dalam masa setahun tu, tapi akan sentiasa ada. Okay. So moving forward to
apa yang terkini, ya, latest outbreak, wabak yang terkini. So wabak yang terkini ni berlaku di kawasan yang kita panggil West Bengal di India. Dia bermula di penghujung bulan Disember 2025. Okay. Pada 22 Disember 2025, mereka ada melakukan kematian seorang patient di India, dan patient ini ada dalam rekodnya menyebut yang patient ni pernah lah minum apa tu, nira yang raw ni ya, yang mentah ni ya, ada dalam history dia tu. Dan patient ini telah dijaga oleh beberapa healthcare worker di hospital tersebut lah. Dua daripada healthcare worker di hospital tersebut, iaitu dua nurse yang telah menjaga pesakit ini pada hujung 2025, Disember 2025, telah mendapat beberapa simptom-simptom atau tanda-tanda seperti encephalitis. Okay. Mereka telah pun diisolasikan, ya, dirawat. Tapi perlu diingat ya, Nipah virus ni, jangkitan Nipah ni tiada rawatan khusus. Tiada antivirus, tiada vaksin, tiada apa-apa ubat yang spesifik yang boleh membunuh ataupun mengawal pembiakan virus ini dalam manusia. So itu something yang perlu diingat. Kita tak ada lagi ubat ataupun penawar kepada jangkitan Nipah ini buat masa ini. Jadi dua orang nurse ni telah dirawat symptomatic treatment. Symptomatic treatment tu maksudnya demam mereka dibagi ubat demam, kadar jantung mereka diperhatikan, kadar tekanan darah mereka kalau rendah diberi ubat untuk mengawal tekanan darah. Kalau buah pinggang mereka tak berfungsi dengan baik, dibantu dengan dialisis. Pernafasan mereka jika tidak baik akan dibantu dengan ventilator dan sebagainya. Itu yang kita maksud dengan dengan symptomatic treatment. Tapi ubat untuk virus tersebut specifically tidak ada. Okay. Pada 11 Januari barulah pakar di hospital tersebut suspect that dua orang nurses ini mungkin dijangkiti virus Nipah, dan pada 13 Januari barulah keputusan makmal keluar dan daripada keputusan makmal tu sahlah dua orang nurse ni dijangkiti oleh Nipah virus. Okay. Update pada 21 Januari, lebih kurang 10 hari lepas lah ya, 9 hari lepas, salah seorang patient tu dalam proses untuk sembuh, ya, telah menunjukkan sedikit kemajuan lah. Malangnya satu lagi patient tu masih lagi critical. Okay. Dan update pada 27 Januari, Selasa yang lepas, almost 200 patient ya, minta maaf ya, almost 200 kontak. Kontak ni maksudnya sesiapa sahaja yang berkait rapat dengan dua orang nurses ini dan juga patient yang telah meninggal tu telah pun diuji dengan tes Nipah, dan kesemua mereka telah didapati sebagai negatif kepada Nipah virus. Okay. So ini adalah update kepada
wabak nipah setakat ini. Okey, ini saya ambil exactly daripada I'm sure semua orang is well aware lah. So setakat ini beberapa langkah telah pun dilakukan, telah, sedang dan masih akan dilakukan oleh KKM dalam menangani wabak virus, walaupun obviously tak ada wabak ini buat masa ini dekat kawasan yang dekat dengan kita, tapi kita dah belajar banyak kan daripada wabak nipah tahun 1998, daripada wabak SARS, daripada COVID-19, macam-macam wabak dah KKM dah belajar. Jadi Kementerian Kesihatan dah well versed, dah sangat bersedia dengan apa-apa juga kebarangkalian. So semua ini sedang dan telah, sedang dan akan dijalankan untuk memastikan Malaysia berada dalam keadaan yang selamat. Okey, itu Malaysia. Apa yang kerajaan boleh buat untuk kita. Apa yang kita sendiri boleh buat. Okey. Betul, buat masa ni tak ada pun nipah, jangkitan nipah ni di Malaysia. Malah tak ada pun jangkitan nipah di Malaysia sejak 1999 tadi kan. Sejak April 1999 tak ada. Tapi kita mesti berjaga-jaga. Sebab virus ni ada dalam kelawar buah yang ada merata-rata di Malaysia. Okay. Dan kelawar buah ni, dah nama pun kelawar buah, dia memang akan makan buah. Okay. So, kalau kita, kita kena berwaspada, beringat-ingatlah sebelum terjadi. So, nak makan buah tu, makanan yang tercemar, tengok kalau ada bekas gigitan haiwan dan sebagainya, jangan makan. Buah kalau boleh bersihkan betul-betul sebelum makan, kulit kalau boleh buang dan sebagainya. Yang itu cara kita untuk mengelakkan direct transmission, iaitu transmisi ataupun penyebaran virus daripada kelawar buah terus kepada kita. Sama juga, kita juga boleh berperanan untuk memutuskan rantaian penyebaran wabak daripada kelawar buah melalui haiwan lain yang saya sebut tadi kan. Bukan sahaja khinzir ya. Nipah ni pernah kita dapat daripada kambing, kucing, anjing di Malaysia masa wabak 1999 tu hari tu. So, jika ada keperluan untuk kita merawat haiwan-haiwan yang berpenyakit, contohnya kita mesti mengambil langkah-langkah berjaga-jaga. Kalau ada haiwan yang sakit, even haiwan peliharaan kita yang sakit, kita perlu mengambil langkah berjaga-jaga. Okay, apatah lagi kepada penternak-penternak haiwan lah. Okay, yang itu untuk mengurangkan risiko animal to human, haiwan kepada manusia. And last kali ialah kita juga perlu mengurangkan risiko pemindahan virus human to human. Okay. Walaupun macam ingat tak saya sebut tadi, kalau kat Malaysia tak pernah ada masa wabak 1999 tu, alhamdulillah kita tak ada recorded case yang jangkitan nipah ni berpindah daripada patient kepada patient yang lain ataupun kepada pesakit, perawat kesihatan. Tak ada kes-kes tersebut. Tapi tak bermaksud dia takkan jadi. Jadi kita pun kena ambil tahulah apa yang perlu kita buat
kalau ada antara kenalan-kenalan kita yang ada simptom-simptom yang boleh mengarah kepada jangkitan nipah. Okay, so ini saya nak sebut sikit lah. Terpaksalah sebutkan sebab saya daripada unit pencegahan dan kawalan infeksi. So kita ada yang apa yang kita sebut sebagai contact precaution dan droplet precaution. So kalau contact precaution ni maksudnya untuk apa-apa kuman yang boleh berpindah melalui sentuhan. Okay. Contohnya macam ni lah. Macam virus nipah ni boleh berpindah daripada buah kepada manusia, boleh berpindah daripada haiwan kepada manusia, daripada manusia juga kepada manusia. So apa yang perlu buat ialah apa yang kita labelkan under contact precaution. So contact precaution ni those yang dalam healthcare sangat-sangat very familiar lah dengan apa-apa benda yang ada dalam contact precaution ya. Kena basuh tangan, ya, pencucian tangan yang betul, pemakaian glove apabila perlu melakukan pembersihan ataupun perlu melakukan apa-apa rawatan kepada haiwan ataupun pesakit. Ya. Dan juga perlu memakai apron ataupun glove, apron ataupun inilah sebeginilah ataupun gown kalau perlu especially kalau kita jelah nak nurses, PPK, sesiapa sajalah yang menjaga patient-patient, tak semestinya patient-patient yang confirm with Nipah virus, patient-patient yang suspected ada Nipah encephalitis pun kita perlu ambil precaution yang sama. Dan saya sebut juga tadi kan, Nipah boleh juga berpindah daripada haiwan yang menghidapi penyakit pernafasan kepada manusia. Contohnya apa yang jadi dekat kita masa wabak nipah kita lah masa tahun 1998-99 kan. Banyak penternak khinzir kita dapat juga melalui aerosol droplet daripada khinzir-khinzir yang ada respiratory problem tu dapat kepada manusia. So in those cases, especially patient yang memang ada batuk, sakit tekak, muntah-muntah dan sebagainya, dalam kes tersebut kita dah start kena pakai droplet precaution. Droplet precaution ni tambahan kepada penyucian tangan dan sebagainya, kita perlu pakai mask. Mask lah. Mask ni semua orang familiar lah kan. Dah 3 tahun kita pakai mask masa COVID itu So ada penambahan droplet precaution lah kalau patient yang suspected ada Nipah virus tu ada simptom-simptom pernafasan seperti yang saya sebut tadi, coughing, sore throat, vomiting, sebagainya yang boleh menyebabkan aerosol keluar daripada sistem pernafasan dia. Okey. Dah sampai ujung rupanya. Itu saja yang saya nak kongsikan. Since ada masa lagi, jika ada apa-apa pertanyaan, saya boleh. Ada soalan? Okay. Ada soalan ni. Info message. Okey. Dari Encik Muhammad Sufian ya. Betul.
Nira Nipah itu ialah salah satu punca yang boleh di contamination. Boleh ada virus Nipah ini ya. Tapi itulah caranya ialah pengusaha-pengusaha Nipah ni perlu tahu cara yang terbaik untuk mereka memastikan apabila mereka kumpul air nira ni supaya dia tidak terekspos, ya, supaya tiada kelawar buah yang boleh minum daripada alat takungan mereka itu, sebab macam saya sebut tadi, kelawar buah ni akan suka minum, minum air nira ni, makan buah-buah. So bila mereka minum, makan, sama ada air liur atau air kencing mereka boleh terjatuh ke dalam air nira tersebut. So ini adalah salah satu punca yang possible untuk menyebabkan virus Nipah tersebar. Tapi alhamdulillah lah setakat ni kita nampak tidak ada kes tersebut yang berlaku di Malaysia. So kita rasalah pengusaha-pengusaha nira di Malaysia, mungkin juga di Indonesia ni, cara pengumpulan nira mereka itu bagus ya. Mereka tutup dengan elok, dan lepas collect tu dia orang tak simpan lama-lama, biar lama-lama kat situ, terus collect, terus simpan, terus proses dan sebagainya. Tapi apa yang terjadi di India dan Bangladesh kebanyakannya ialah nira yang terbiar lama, terbuka dan menyebabkan kelawar-kelawar buah ni akan minum dan akan kencing dan sebagainya dalam bekas-bekas tersebut, yang menyebabkan wabak-wabak Nipah di India dan Bangladesh. Tu je satu kan soalan. Ada soalan lain boleh terus tanya apa? Boleh, tak perlu type. Assalamualaikum bro. Waalaikumsalam. Assalamualaikum bro. Waalaikumsalam. Kalau kelawar tu sekadar dia terbang dalam rumah kita, Prof, ada possibility virus tu akan tersebar, Prof? Kalau dia terkencing dalam rumah boleh, possible. Sebab kelawar-kelawar ni memang habitat dia di Malaysia, di Indonesia, India, Bangladesh memang. So tak boleh nak kata tak ada possibility ya untuk virus ni singgahlah dalam rumah kita. Tapi virus ni yang perlu tahu sedikit lah, mungkin sebab saya faham kebanyakan kita kat sini bukanlah medic base ya. Virus ni ialah kuman yang dia perlukan perumah. Dia bukan macam bakteria, dia bukan macam fungus ya. Bakteria dengan fungus ni dia boleh je duduk atas contohnya atas permukaan meja, atas permukaan kerusi, atas railing dekat railing katil dekat hospital. Hospital fungus boleh. Tapi virus ni dia sangat-sangat bergantung hidup kepada perumah dia. Kalau dia tak hidup dalam sama ada kelawar ataupun khinzir ataupun manusia, dia mati. Ya. Dia ataupun dia akan berhenti replicate. Dia akan berhenti membiak. So tak lamalah jangka masa hidup dia. Kalau katalah macam
Tuan kata tadi kelawar lalu dalam rumah kita terkencing ke terberak ke whatever lah jatuh dalam rumah kita, dia takkan lama lah hidup. Tapi tak boleh nak kata tak ada possibility tu, ada. So kena sentiasa alert. Kalau ada simptom seperti simptom-simptom yang saya sebutkan tadi, bila jumpa doktor, pergi ke klinik kesihatan, pergi ke GP dan sebagainya, kena bagi tahu. Doktor begini-begini, rumah saya duduk dekat, contohnya lah saya duduk dekat Felda tu memang banyak lah kelawar buah ni memang banyak. Sekarang memang tengah musim dan sebagainya ada pula juga pengusaha nira dan sebagainya. Saya ni sakit dah 2 minggu. Hari ni dah start macam tak berapa nak alert lah begitu dan sebagainya. Semua tu sangat membantu doktor-doktor di klinik kesihatan untuk mungkin suggestkan, untuk menasihatkan ataupun merequest ujian makmal yang terbaik untuk kita. Okay, so take note lah, semua tu kena take note. Menjawab ke Cik tadi soalan? Ya Prof, terima kasih banyak Prof. Semoga kita semua selamat. Amin. InsyaAllah. Saya kira dah tak ada lagi apa-apa soalan, Tuan Moderator. Nampaknya program kita telah sampai ke penghujungnya. Pihak unit latihan ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada Prof di atas kesudian untuk berkongsi maklumat pada hari ini. Moga taklimat yang disampaikan bermanfaat kepada semua warga UiTM dan terima kasih juga diucapkan kepada semua warga UiTM yang menyertai taklimat pada hari ini. Pautan jam latihan akan diberikan di ruangan chat. Kita akhiri program kita pada hari ini dengan tasbih kafarah dan surah Al-As. Terima kasih semua. Assalamualaikum.